Tapi dia nak siasat. Ni kan nak siasat. Kalau ada orang jahat datang kan. Nak siasat. Nak jadi apa? Nanti detektif konten. Kalau bangun sahur lambat, nanti kau lupa makan ubat. Itu satu. Dia pun tak nak makan sahur. Makan nasi. Adalah sebabnya. Buat apa nak kau nak tahu sebab-sebabnya. Kalau beritahu nanti kau mesti kau nak umpan aku suruh sahur pukul 5. Nak umpan lah supaya usik kursinya. Kalau abang lambat bangun kan, contoh kau duduk sebelah situ kan, sebelah situ, berarti jangan duduk sebelah dekat dengan kau lah kan. Lepas tu jangan kursinya. Kau dulu lah pernah kena kursi dulu. Pernah kena lah. Kena langgar kursi. Aku tak tahu siapa yang buat. Mesti dia tak nak sahur pukul 5 tu. Tapi pun dah tak ada video. Entah pun jangan maju. Dia tu bukan bayangkan kalau hari-hari buang pukul 5. Kau tak rasa bosan di buang pukul 5. Daripada daripada kau berapa jajar berapa dia buat ajar 1 kan, dia 1 sampai umur ke 30 tahun 30 tahun kau bangun pukul 5 je. Ada masuk 30 tahun. Daripada umur kau apa? Umur kau 7 tahun, dia dah 1 kan. Sampai umur 30. Pukul 5 je bangun. Itu sekolah, dia tak sekolah. Tak sekolah bangunlah awal. Kalau sekolah dulu bangun lambat. Pasal sekolah kan 19 jam. Okey, tu 7 kat 7. Tu kan 7 nak 7. 6 kali 7. 6 kali 7.
Maju paling belakang. Dah start bunyi.